Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita akan mulakan pembentangan yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh Bahasa Melayu Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Bahasa Melayu merupakan nada kepada identiti bangsa dan lambang kepada jati diri rakyat Malaysia. Melalui bahasa, kita berfikir, berhubung dan membentuk peradaban. Maka, tokoh-tokoh bahasa yang akan kami bincangkan hari ini merupakan insan hebat yang menjadi tiang kepada kelangsungan bahasa Melayu. Tokoh yang pertama ialah Pendeta Zakbar iaitu Zainal Abidin bin Ahmad. Zakbar dilahirkan pada tahun 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Sejak kecil, Zakbar menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu, terutamanya bahasa dan sastra. Beliau belajar di Sekolah Melayu Batu Kikir dan kemudian melanjutkan pelajaran ke English College, kini Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Di sinilah beliau menjadi salah seorang orang Melayu pertama yang lulus peperiksaan Cambridge Senior. Seterusnya ialah kerjaya dan sumbangan beliau. Beliau menjadi seorang guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK dan banyak menulis tentang bahasa, pemikiran dan pendidikan Melayu. Beliau juga pernah menjadi pensyarah di Universiti Malaya, Singapura. Seterusnya sebagai tokoh bahasa. Zakbar menyusun tata bahasa Melayu moden pertama iaitu buku Pelita Bahasa Melayu dalam 3 jilid. Karya ini menjadi asas kepada sistem tata bahasa Melayu moden yang digunakan hingga kini. Beliau turut menekankan logik dan struktur dalam bahasa Melayu supaya sesuai digunakan dalam bidang pentadbiran, pendidikan serta penulisan ilmiah. Yang ketiga, sebagai penulis dan pemikir, antara karya terkenalnya termasuklah Pelita Bahasa Melayu, Ilmu Mengarang Melayu, Falsafah Takdir, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Dalam tulisannya, beliau sering menekankan pentingnya pendidikan, pemikiran rasional dan usaha memperbaiki diri sebagai kunci kemajuan bangsa Melayu. Seterusnya, sebagai pejuang bangsa, Zakbar lantang memperjuangkan nasib orang Melayu agar tidak terus ketinggalan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Beliau turut menentang sikap malas, bergantung dan jumud sambil menggesa bangsa Melayu supaya berubah melalui ilmu dan kerja keras. Antara pengiktirafan yang diberi adalah diberi gelaran pendeta oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada tahun 1956, menjadikannya pendeta pertama dalam sejarah negara. Namanya turut diabadikan pada pelbagai institusi, antaranya Kolej Pendeta Zakbar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Dewan Zakbar di beberapa universiti. Seterusnya, Anugerah Pendeta Zakbar untuk tokoh bahasa dan pendidikan. Akhir sekali ialah falsafah hidup Zakbar. Zakbar sering menekankan falsafah perangai bergantung pada diri sendiri, iaitu bahawa kemajuan dan kejatuhan seseorang atau sesuatu bangsa bergantung pada usaha dan keazaman diri sendiri, bukan pada takdir semata-mata. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tokoh wanita unggul pasca merdeka, Profesor Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada tahun 1939. Beliau merupakan wanita pertama yang memperoleh PhD dalam bidang linguistik Melayu. Beliau juga ialah bekas Dekan Fakulti Bahasa Universiti Malaya dan tokoh penting dalam bidang tata bahasa serta penyelidikan bahasa. Seterusnya, bagi peranan dan sumbangan Nik Safiah Karim yang pertama sebagai tokoh akademik dan pendidik, iaitu sebagai pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Nik Safiah Karim memainkan peranan penting dalam melahirkan ramai sarjana dan guru bahasa Melayu. Beliau mengajar, menulis dan menyelidik secara mendalam tentang struktur bahasa Melayu, nahu dan penggunaan tata bahasa dalam konteks moden. Hasilnya, ramai anak murid beliau kini menjadi pensyarah, penyelidik dan penulis buku ilmiah di pelbagai universiti tempatan. Beliau turut aktif membimbing penulisan ilmiah, membentang kertas kerja di seminar dan menjadi rujukan utama dalam perancangan bahasa di Malaysia.
Seterusnya, sebagai Ketua Penyusun Tata Bahasa Dewan, iaitu sumbangan paling besar Nik Safiah Karim ialah sebagai Ketua Penyusun buku Tata Bahasa Dewan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1986. Buku ini merupakan panduan rasmi Tata Bahasa Melayu moden yang digunakan secara meluas di sekolah, universiti dan institusi-institusi kerajaan. Tata Bahasa Dewan menjelaskan peraturan struktur ayat, frasa, kata dan sistem bahasa Melayu dengan jelas dan teratur. Contohnya, pembahagian kata kepada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas semuanya disusun berdasarkan hasil penyelidikan beliau dan pasukannya. Buku ini juga telah dikemas kini beberapa kali sehingga edisi baru dan diterbitkan pada tahun 2015 menandakan bahawa karya beliau kekal relevan sehingga kini. Seterusnya, sebagai penasihat dan perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Selain mengajar di universiti, Nik Safiah Karim juga sering dijemput sebagai ahli jawatan kuasa bahasa dan istilah di Dewan Bahasa dan Pustaka. Peranan beliau ialah membantu menyemak istilah baharu, menilai kesesuaian penggunaan ejaan dan menentukan bentuk bahasa baku. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa, terutama dalam bidang sains, teknologi dan digital tanpa kehilangan jati diri dan keaslian. Hasil daripada sumbangan ini, bahasa Melayu kini mempunyai pelbagai istilah baharu yang digunakan secara rasmi dalam bidang perubatan, kejuruteraan, undang-undang dan komunikasi. Seterusnya, yang keempat ialah sebagai pejuang bahasa dan dasar pendidikan. Nik Safiah Karim juga dikenali sebagai pejuang bahasa kebangsaan. Beliau lantang mempertahankan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara, terutama apabila timbul isu-isu seperti pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Beliau sering menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa ilmu, bahasa kemajuan dan bahasa perpaduan nasional. Dalam pelbagai forum, seminar dan tulisan, beliau menegur dan memberi pandangan ilmiah tentang dasar bahasa kerajaan supaya bahasa Melayu terus dimartabatkan dalam semua bidang. Seterusnya, sebagai penulis dan penyelidik prolifik. Selain Tata Bahasa Dewan, Nik Safiah juga menulis dan menyunting pelbagai buku serta artikel ilmiah. Antaranya ialah Bahasa dan Wanita 1985, Bahasa Melayu Abad ke-21 iaitu Cabaran dan Harapan Tata Bahasa Dewan edisi baru 2015. Tulisan beliau bukan sahaja berfokus kepada linguistik semata tetapi juga tentang peranan bahasa dalam pembangunan Tulisan beliau bukan sahaja berfokus kepada linguistik semata, tetapi juga tentang peranan bahasa dalam pembangunan wanita dan masyarakat. Beliau menggunakan bahasa sebagai media perjuangan untuk membawa mesej kesedaran, pemerkasaan dan keadilan sosial. Yang terakhir ialah tokoh wanita dan aktivis masyarakat. Nik Safiah Karim turut dikenali sebagai tokoh wanita Islam yang progresif. Beliau aktif dalam pertubuhan wanita seperti Pertiwi iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan sering menjadi suara penting dalam isu pendidikan, moral dan nilai dalam kalangan wanita Melayu. Sumbangan beliau menjadikan bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga alat perjuangan sosial dan pembangunan masyarakat. Seterusnya, tentang pemikiran tentang bahasa dan bangsa. Dalam pemikiran Nik Safiah, bahasa dianggap sebagai nadi kemajuan bangsa. Beliau percaya bahawa bangsa yang mengabaikan bahasanya akan kehilangan jati diri. Oleh itu, beliau menyeru supaya bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam pendidikan tinggi, pentadbiran dan komunikasi rasmi. Beliau juga menolak anggapan bahawa bahasa Melayu terpinggir berbanding bahasa Inggeris. Sebaliknya menegaskan bahawa kedua-dua bahasa perlu bergerak seiring dengan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, pemikiran tentang pendidikan dan wanita. Selain bidang bahasa, beliau juga aktif dalam gerakan wanita sebagai ahli Pertiwi iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam di mana beliau memperjuangkan hak wanita untuk memperoleh pendidikan setara dan berperanan aktif dalam masyarakat. Pemikirannya menekankan bahawa wanita berpendidikan adalah aset penting bagi kemajuan bangsa dan agama. Seterusnya, yang terakhir ialah pemikiran dalam era digital. Nik Safiah juga berpendapat bahawa dalam era digital, bahasa Melayu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Beliau menyarankan supaya istilah baru dalam sains, komputer dan media sosial diterjemah serta digunakan secara meluas dalam bahasa Melayu.
Pendekatan ini menunjukkan bahawa pemikiran beliau bersifat terbuka, progresif dan berpandangan jauh. Seterusnya, bagi bahagian anugerah dan pengiktirafan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Yang pertama, penganugerahan Profesor Emeritus oleh Universiti Melaya pada tahun 2004. Universiti Melaya telah menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada beliau sebagai pengiktirafan atas khidmat bakti luar biasa dalam bidang akademik dan bahasa Melayu. Gelaran ini diberikan kepada profesor yang telah bersara tetapi masih aktif menyumbang dalam penyelidikan, penulisan dan perkhidmatan masyarakat. Beliau menjadi antara wanita pertama di Malaysia yang menerima gelaran tersebut dalam bidang linguistik dan bahasa Melayu. Seterusnya, bagi anugerah yang kedua iaitu Anugerah Tokoh Akademik Negara. Pada tahun 2013, Nik Safiah Karim telah dinobatkan sebagai Tokoh Akademik Negara oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Anugerah ini diberikan kepada sarjana yang memberi sumbangan besar dalam pendidikan, penerbitan dan pembangunan ilmu. Beliau diiktiraf atas peranannya sebagai Ketua Penyusun Tata Bahasa Dewan 1986 yang menjadi rujukan utama negara hingga kini. Dan yang ketiga, Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 2017. Pada tahun 2017, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah menganugerahkan beliau sebagai Tokoh Pejuang Bahasa. Pengiktirafan ini menghargai usaha gigih beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa pendidikan dan bahasa rasmi negara. Beliau banyak memberi nasihat dan pandangan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dalam hal-hal berkaitan istilah, ejaan dan dasar bahasa. Yang keempat ialah Anugerah Darjah Kebesaran Datuk iaitu Darjah Paduka Mahkota Perak DPMP 2008. Pada tahun tersebut, beliau menerima Darjah Paduka Mahkota Perak DPMP yang membawa gelaran Datuk sebagai penghargaan daripada kerajaan negeri atas jasa beliau dalam pendidikan dan bahasa Melayu. Pengiktirafan ini menunjukkan bahawa perjalanan beliau bukan hanya diiktiraf di dunia akademik tetapi juga oleh kerajaan negeri dan masyarakat umum. Akhir sekali, Tokoh Wanita Islam Pertiwi 2010. Sebagai ahli aktif dalam Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Pertiwi, beliau turut menerima pengiktirafan khas sebagai Tokoh Wanita Islam atas sumbangan beliau dalam memperjuangkan pendidikan, moral dan nilai wanita melalui bahasa dan ilmu. Beliau sering dijemput menyampaikan ceramah dan forum berkaitan peranan wanita dalam pembangunan ilmu dan bangsa. Seterusnya, tokoh ketiga iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian, iaitu tokoh kontemporari yang memperjuangkan bahasa Melayu dalam era globalisasi dan juga digitalisasi. Latar belakang dilahirkan di Johor pada tahun 1953 dan beliau merupakan bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta Profesor di Universiti Malaya. Beliau juga pernah menjadi Profesor Pelawat di Beijing Foreign Studies University China yang membawa bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, sumbangan dan peranan. Yang pertama, pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan memastikan bahasa Melayu digunakan dalam semua urusan rasmi, kerajaan dan pendidikan. Yang kedua ialah gerakan memartabatkan bahasa kebangsaan iaitu GMBK. Program ini memberikan kesedaran untuk masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan betul di sektor awam dan juga swasta. Yang ketiga, pemarkasan bahasa di peringkat global yang menubuhkan kursus bahasa Melayu di luar negara termasuk China dan juga Korea. Yang keempat, bahasa dalam dunia digital menyeru generasi muda agar tidak merosakkan bahasa melalui penggunaan selangah atau bahasa rojak di media sosial. Sumbangan beliau dalam bidang penulisan amatlah besar dengan lebih daripada 30 karya ilmiah yang dihasilkan, antaranya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, citra bahasa dan bangsa dan penyemakan dan penilaian bahasa. Gagasan pemikiran beliau sentiasa menekankan hubungan antara bahasa, bangsa dan juga jati diri. Ia menunjukkan bahawa bahasa adalah nadi peradaban dan jiwa sesuatu bangsa. Atas jasa dan baktinya yang tidak ternilai, beliau dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus serta menerima pelbagai penghargaan peringkat kebangsaan. Kini Profesor Awang Sarian terus menabur ilmu dan idea dalam memperkukuh maruah bahasa Melayu di persada dunia. Sesungguhnya beliau ialah lambang keunggulan seseorang ilmuwan yang berjiwa bangsa dan berpandangan global. Pemikiran Awang Sarian menurut beliau
Bahasa ialah maruah bangsa. Jika bahasa rosak, maka pemikiran bangsa turut rosak. Beliau menyeru rakyat Malaysia supaya menggunakan bahasa Melayu secara sopan, baku dan juga kreatif walaupun dalam dunia digital. Beliau juga menekankan konsep bahasa sebagai alat perpaduan. Bahasa Melayu menjadi jambatan komunikasi antara kaum di Malaysia. Selain itu, Profesor Emeritus Dato' Dr. Awang Sarian turut dikenali sebagai tokoh yang sentiasa berjuang mempertahankan martabat bahasa Melayu daripada pengaruh bahasa asing yang kian mencabar kedudukannya. Beliau percaya bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, akan tetapi cerminan identiti bangsa dan wadah yang menghubungkan generasi lampau dengan masa hadapan.